3 poin yang disarankan oleh ulama untuk menjaga perkahwinan yang telah kita bina. Pertama, ikut sunnah baginda Rasulullah SAW menjadi salah seorang ketua dalam keluarga, meraihkan isteri baginda dan memberikan hak yang sepatutnya kepada mereka dengan adil. Keadilan itu bergantung dengan situasi keadaan kita sekarang. Setiap orang mempunyai keadilan yang berbeza-beza. Yang pasti mereka mengetahui apa keadaan yang mereka perlukan. Kedua, tolong bina keluarga itu dengan rahmah dan juga mawaddah, iaitu penuh dengan kasih sayang. Apa sahaja yang kita lakukan pada hari ini untuk mereka bukan untuk sekadar tanggungjawab, tapi penuh rasa cinta dan juga sayang. Tak perlu ada balasan daripada mereka, tapi kita buat ianya kerana Allah. Ketiga, jangan berkira dengan apa yang telah kita lakukan. Kita buat bukan kerana mereka, tetapi kita tahu apa sahaja yang kita buat itu merupakan sesuatu ibadah yang kita persembahkan kepada Allah. Perkahwinan adalah satu ibadah yang panjang, yang sangat-sangat memerlukan kepada kesabaran, dan jadikan ia dengan nama Allah. Lihat bagaimana Allah memberikan kasih sayang terbaik kepada kalian. Kalau ada di antara kita yang tidak pandai menghargainya, percayalah Allah akan hadirkan seseorang yang mampu untuk memberikan kebahagiaan kepada kita. Orang yang melaksanakan tanggungjawab itu tidak akan pernah rugi, tapi ruginya orang yang meninggalkan mereka. Moga Allah mudahkan segala urusan. Moga Allah berikan kebahagiaan kepada kita. Alhamdulillah. Jom berterima kasih kepada Allah.